Kopi bukan sekadar minuman tetapi menjadi medium ekspresi dan inspirasi. Aroma dan keunikannya sering menjadi pencetus pelbagai bentuk kreativiti. Sekaligus kopi dihargai sebagai karya seni yang hidup dan terus menghubungkan manusia merentas masa dan pengalaman. Cerita fasal kopi menerusi laporan Faiz Arif. Kopi bukan sekadar minuman, sebaliknya menjadi simbol budaya yang berjaya menyatukan masyarakat Malaysia. Walau dihidang di warung kampung, kafe atau sekadar di ruang tamu rumah, secawan kopi sentiasa berperanan sebagai medium yang mempertemukan komuniti yang harmoni. Sehubungan itu, Buletin TV 9 hari ini berkesempatan mengikuti pameran aroma kopi, ekspresi seni dan budaya di Ibu Negara bagi menyoroti bagaimana budaya kopi terus menjadi elemen penyatuan dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Di dalam pameran kopi, ekspresi seni dan budaya, banyaklah peralatan-peralatan ataupun koleksi-koleksi yang kita pamerkan sejak daripada tanah Melayu lagi. Budaya minum kopi bukan hanya berkisar pada rasanya, tetapi peranan kopi sebagai titik temu yang memupuk persefahaman antara masyarakat pelbagai latar belakang. Malah, setiap kedai kopi di Malaysia menonjolkan identiti tersendiri melalui cara penyediaannya yang mencerminkan identiti setempat. Begitu juga budaya kafe moden memperlihatkan inovasi baharu. Sekarang ni kalau kita lihat, masyarakat kita tanpa mengenal kaum, budaya dan juga agama masih boleh duduk semeja. Di mana kita ada kopi O kampung. Maknanya kita ada kedai kampung, kita ada kopi tiam. Biasanya yang mengusahakannya adalah masyarakat Cina dan kita ada kedai mamak. Jadi setiap daripada warung-warung kopi ini mempunyai budaya dan juga identiti tersendiri. Istimewanya pada pameran ini, sebahagian koleksi asal dari kilang kopi tertua di Malaysia yang terletak di Taiping, Perak turut dibawa khas untuk dipamerkan. Kilang yang menginjak usia 1 abad ini kekal sebagai kilang kopi paling tua yang masih beroperasi sehingga hari ini. Faiz Arif, Buletin TV 9.